kita hidup kena happy, dan kemudian kita hidup jangan menyusahkan orang lain. Apa ni? Satu dakyah daripada barat. Sebab tu you semua kena hati-hatilah. Sebab tu kita bila dapat satu ilmu pengetahuan, kita jangan terus percaya tau. Sebab kita tak tahu benda tu benar ataupun tidak. Dia panggil taklid kalau tak silap saya. Jadi kita kena tapis dulu, kena tengok daripada side kita betul ke tak betul. Itu kaedah dia. Jadi dalam kaedah macam ni, kalau dia ajar macam tu, benda yang menyesatkan atau dalam hidup kita kena terapkan 5 benda. Ni selalu saya ajar. Dalam kita hidup kita kena terapkan 5 benda dalam hidup. Pertama, kita hidup ni kerana Allah Ta'ala. Dia panggil hifzuddin. Menjaga agama. Menjaga agama ni apa? Ikut perintah Allah lah. Allah kata suruh solat 5 waktu, kita solat 5 waktu. Cara untuk meningkatkan iman, 3 benda. Pakaian kita biar yang terbaik, pakai jubah ke, pahala lebih besar berbanding kita pakai baju t-shirt. Tak sama pahala. Yang kedua, kita solat di awal waktu. Solat orang azan, terus solat dengan kita solat zuhur pukul 4 petang. Tak sama ranking pahala. Yang ketiga, kita solat tu di tempat yang mana? Kita solat di kedai, ataupun solat di dalam bilik, ataupun kita solat di surau atau masjid. Pahala lain-lain. Solat di masjid